Tangkai jering. Luqman suka menyimpan barang-barangnya. Dia ada banyak pensel warna baharu, mainan dan gula-gula. Tetapi, Luqman tidak pernah berkongsi. Semua barang itu hanya untuknya seorang. Di sekolah, Haris terlupa membawa pensel warnanya. "Luqman, bolehkah saya pinjam warna biru sebentar?" tanya Haris lembut. "Tidak boleh. Nanti pensel saya patah," jawab Luqman. Kemudian, ketika waktu rehat, Haris dan kawan-kawan sedang berkongsi keropok pisang mereka di bangku taman. Luqman mahu meminta sedikit keropok, tetapi dia takut kawan-kawannya akan mengejeknya kerana dia tidak pernah memberi. Dia hanya memerhati dari jauh. Sunyinya saya," bisik Luqman. Dia rasa sedih kerana tiada sesiapa mahu bermain dengannya. Kawan Haris sentiasa rapat kerana mereka suka berkongsi. Keesokan harinya, Luqman melihat Haris meminjamkan gasing barunya kepada kawan lain. Semua orang tersenyum gembira dan bertepuk tangan melihat gasing itu berputar laju. Luqman termenung. Dia sedar berkongsi adalah kunci untuk membuat orang lain gembira dan berkongsi juga membuat dia gembira. Luqman mengambil pemadam gambar lebahnya yang paling disayangi. Dia berjalan ke arah Haris. "Haris, awak boleh guna pemadam ini dahulu," kata Luqman malu-malu. Haris menyambut pemadam itu dengan senyuman lebar. "Terima kasih, Luqman. Jom kita lukis bersama-sama." Luqman berasa sangat lega dan gembira. Luqman bukan lagi tangkai jering. Dia kini suka berkongsi dengan kawan-kawan. Kita mesti berkongsi dengan kawan-kawan. Simpulan bahasa tangkai jering bermaksud orang yang kedekut. Contoh ayat, orang yang bersikap tangkai jering tidak akan disukai oleh rakan mereka.